Hai semua, hari ni merupakan hari kedua kita nak pergi ke hospital hantar Baba untuk cek result dia, result X-ray yang telah pun dibuat. Okey, kita nak jumpa doktor, kita nak tahu lebih lanjut apa yang doktor nak maklumkan, sama ada sakit yang Baba hadapi ni berpunca daripada apa, sama ada daripada tulang ke, daripada apa orang panggil, daripada urat saraf ke, yang itu yang kita nak tahu. Apa yang doktor akan cakapkan. Cek dulu BP Baba sebelum kita jumpa doktor. Mengikut apa yang dimaklumkan, X-ray yang dibuat berkaitan tulang, Baba tak ada masalah tulang. So dicadangkan Baba buat MRI untuk tahu punca Baba sakit. 2,000 years later. Hello, hari ni kita ke hospital lagi. Untuk apa? Tujuannya untuk kita buat MRI. Kita pergi daftar dulu, daftar nama sebelum kita ke proseskan prosedur yang seterusnya. Okey, kita ambil nombor giliran dulu sebab kita dah ada appointment. Kita dah buat appointment sebelum ni. Mudah kan sekarang ni, semua pakai touchscreen. Sistem makin maju. Tengoklah muka Baba. Berdebar. Takut. Yelah kan, siapa tak takut hospital? Siapa suka datang hospital? Kita jeling sikit bilik MRI daripada luar. Muka yang takut. Kuat-kuat. Ui, mana tahu. Takut nak cek. Tinggal tunggu giliran. Tengok tu, orang ni, ya Allah, keluar masuk daripada tadi. Punyalah risau bila nama nak panggil. Dah sampai dah turn. Lambat tak dia? Tak, Tak 20 minit lagi. 10? Dah kurang 20 minit. 20 minit. Tapi akak tak boleh masuk kan? Dalam untuk patient je. Oh, okey. Nak teman boleh lah. Teman tukar baju kejap. Okey. Buka semua, kecuali soal dalam. Handphone apa jam ni buka. Tak boleh. Handphone mama pegang. Masa ni, ya Allah, Tuhan je yang tahu. Muka Baba dah lain. Risau dia nak masuk bilik tu. Tapi kita tunggu maklumat lanjut. Besi. Ada pun besi. Dah keluarkan. Implant tak ada. Tak ada. Besi pun tak ada. Cik mata? Ya. Boleh. Thank you. Eternity later. Register. Dah. Hai semua, hari ni kita nak pergi jumpa doktor. Kita nak tahu apa result MRI yang kita dah buat hari tu. Kalau nak tahu hari ni hari ke berapa, sis pun tak ingat dah hari ke berapa kita asyik jumpa. Pergi balik hospital ni. So sis tak ingat dah hari ke berapa. So Baba okey, Baba bertambah sihat. Sakit pun adalah kurang sedikit. So macam biasa, kita akan ambil BP dulu sebelum kita jumpa doktor. Yang dimaklumkan melalui result MRI, Baba ada tersepit saraf di bahagian belakang. Untuk maklumat lanjut dan lebih detail, Baba dirujuk ke pakar saraf bagi mendapatkan rawatan yang terbaik. Inilah tempatnya. Hari ni sis temankan husband pergi hospital. Nak jumpa pakar. Spesialis. Much better. Better dah dia sekarang. Dah semakin okey. Baba okey? Okey. Boleh? Jom. Nampak spesialis ortopedik doktor. Harap baik-baik lah ya. Amin. Takut tak? Betul. Dia punya jantung laju. Dia punya sakit. Nak konsak je sebenarnya. Akan lari 100 meter. Bulan masuk bilik. Belum jumpa doktor dah salah bilik. Penakut. Penakut jumpa doktor. Tak tahu dia doktor mana nak jumpa. Oh, dia pula salah bilik. Okey. Lagi jumpa. Berdebar-debar kata dia, tarik nafas. Takut nak dengar apa? Takut nak dengar apa?
Takut nak dengar keputusan. Apa keputusan doktor dekat dia kan? Berdebar-debar katanya keputusan hari ni. Dah tahu dah, tapi secara general. So hari ni kita nak dengar apa yang doktor pakar cakap. Kalau ikutkan kan, dah berapa hari dah Abang? Dah berapa hari dah? Sakit. Masa raya kan? Raya haji. Dia dalam 2 minggu dah kan? Anggarannya sebelum raya haji sampai sekarang. So duk ulang alik hospital lah. MRI dah buat. X-ray pun dah buat. So lebih tepat X-ray lah sebab berkaitan dengan saraf. Itu buat MRI yang raya penting kalau tengok rekod L5 L1 Rasa macam apa yang tengok saja L5 L1 ada 2 sampai 2 tempat. kita tengok apa, kita tunggu apa doktor cakap. Kita tengok balik tengok apa yang doktor cakap. Berharap okey. Bapa dekat hospital mana? First dulu kita jumpa doktor apa? Doktor tu doktor general, bukan pakar. Bukan pakar lah, terapkan punya doktor. Yang ini betul-betul pakar bahagian ortopedik. Bagian apa doktor? Spine. Doktor Sijil, dia banyak tanpa operation bahagian ortopedik. ortopedik and spine sijil. Rasa punca sakit tu bermula daripada mana? Punca dia waktu mula-mula tu saya tunduk dia sampai kepala toki kan kata itu. Lepas tu dia lepas tu jadi terbuang saya. Ambil barang. Jadi dia pada waktu buat daripada belakang lagi dia bilang jadi betul betul. Anggaran mula-mula sakit tu berapa? 10? Mula-mula tak tidur dalam 8 ke 10 lah. tidur waktu dalam seminggu tu baru tak kena dalam bulan lah, bulan ke 10. Hari tu kerja lebih lah hari. Tapi kemudian dia kerja. Lepas tu dah sakit sangat dah. Jadi jumpa doktor tu. Pun buat doktor. Doktor pun buat X-ray. X-ray dan MRI lah. Benda tu bukan buat MRI, X-ray tu. Lepas tu itu masih dalam 7 lah. Lepas tu pagi lagi tu esokan lagi dah jadi dah sendiri. Dia kira dia ready sekejap lepas tu dia naik balik. Tu mesti ada trigger kan, benda yang tiba-tiba dia sakit tu. Kita salah nak bangun. Kita salah step dia naik balik kan, dia sakit balik. Lepas tu jumpa doktor. Lepas tu buat appointment MRI buat sama hari bulan. Lepas tu MRI ada something lagi. Dan kita nak tahu dengan lebih lanjut dan lebih detail dekat pakar kan. Sekarang ni kita berada dekat tempat pakar specialist. Nak tunggu result dah confirmkan di tempat yang sebenarnya lah tersepit tu. Dan tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya apa keputusan doktor dan apa yang kita boleh buat untuk lebihkan apa orang kata mengurangkan badan, mengurangkan kesakitan. Betul. Itu saja. Harap sikit. Kita tunggu cadangan doktor, apa keputusan doktor dan apa yang doktor akan cakap. Hai, macam biasa orang ni memang ke hulu ke hilir. Dia tak boleh duduk diam. Berdebar-debar. Tengok tu. Stres ke? Muka stres kan? Biasanya berapa kali? 10 kali? 12 kali.
Masa ni dimaklumkan tempat dan punca sakit belakang Baba tu di bahagian mana. Dengan lebih detail, dengan lebih kita faham. Serta terdapat beberapa cadangan yang dimaklumkan bagi mengurangkan dan mengatasi masalah sakit yang dihadapi ni lah. Sakit saraf. Yang ni antara gambar di bahagian yang tersepit lah, saraf yang tersepit tersebut. Yang dimaklumkan di sinilah. A few moments later. Okey, selesai sudah. Yang selama ni kita risau, dudak dalam hati. Sebelum balik, kita ambil ubat dulu. Ubat pun dah dapat. Ambil kau banyak. Padahal kena makan ubat. Kena makan ubat. So, sekarang kita dekat rehab untuk Baba dapatkan appointment. Rehab ni merupakan salah satu cara untuk mengurangkan sakit yang dihadapi oleh Baba. Terima kasih semua staf, doktor, layanan mesra yang diberikan banyak membantu sepanjang membuat rawatan. Kita akan buat follow up seterusnya. Terima kasih banyak-banyak doanya dan jumpa lagi.